Kalau kita dah ada Shake, Aloe dan Timix Herbalife, produk Herbalife yang lain yang mana lagi kita boleh add on untuk mencantikkan lagi progres penurunan berat badan kita. Dalam video kali ni saya nak suggest dua sahaja dulu produk. Yang pertama iaitu Mix Fiber with Inulin. So produk ini sangat best, rasanya sedap, rasa apple, tiada sugar tambahan dan dia ada soluble, insoluble fiber dan juga inulin. Tiga dalam satu lah basically produk ni, yang mana ianya membantu kita untuk melengkapkan pengambilan serat harian kita. Kita perlukan berapa? 25 gram ke 30 gram serat sehari untuk ada sistem pencernaan penghadaman yang optimum. Okay, ianya bantu kita kenyang lebih lama, bantu curb kita punya craving dan rasa lapar yang berterusan. Okay, so jadi ini sangat penting untuk cantikkan lagi korang punya progres turun berat badan. Dan yang seterusnya, kita punya Formula 3 whey protein ni. Okay, so korang yang nak turun berat badan, nak reshape body cantik-cantik, kena cukupkan protein. Bila cukup protein, korang pun berlaku kalori deficit dengan istiqomah korang jaga makan tadi kan. Korang akan boleh turun berat badan dan reshape sekali body korang sebab protein cukup kan. Muscle terjaga, jadi yang dibuang itu adalah lemak. Okay, so kalau korang tanya saya apa dua produk nak tambah, saya selalu akan suggest fiber dengan Formula 3 tadi. Okay, so harap video ni membantu. Like, komen dan juga save video ni kalau kata korang nak rujuk balik kemudian. Jumpa korang di video seterusnya. Assalamualaikum. Bye.